What's this? Coffee person. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tadi saya nampak macam semua dah makan. Right. Macam tak semangat macam? Lagi sekali Assalamualaikum. Macam kan? Okey, baik. Baik, alhamdulillah hari ini Allah bagi kesempatan untuk kita bertentang mata hari ini untuk majlis kita. Jadi sebelum kita mulakan majlis, saya nak minta semua kita mulakan majlis, buka majlis kita dengan tasbih kafarah dan kita buka dengan ummul kitab al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jadi insya-Allah sebelum kita memulakan segala sesi pembelajaran kita hari ini, saya nak menjemput hairstylist profesional kita untuk memperkenalkan diri dan memulakan sesi kita hari ini insya-Allah. Persilakan Puan Irma. Assalamualaikum. Dengar tak kalau saya tak pakai mikrofon? Susah nak sini kat sana kan? Okey, saya nak kenalkan diri saya. Nama saya Irma. Okey. Saya dah menjadi hairstylist ni selama 9 tahun lah. Okey. Saya duduk sini. Pendidikan yang saya ambil daripada tahun 2014 dekat Ladiva. Ladiva ni dekat Kulit. Dululah, tapi sekarang ni sudah tutup. Okey. Lepas tu 2020 saya belajar dengan MKJ Hair Salon. Yang ni dekat KL Dalam Kota. Lepas tu saya belajar semula 2022 dekat Hekun Salon Bambang Soteto. Nanti boleh tengok dekat IG dia. Kedua salon ni. Okey. Lepas tu pindah dekat Perak Paributa 2019. Yang tu saya bermula maksudnya daripada kampung pindah ke kota, ke bandar. And then saya tak berani lagi nak sewa bawah, saya sewa atas dulu. Setahun saya duduk ke atas. Lepas tu saya masih juga di Paributa dan saya dapat sewa kedai bawah. Okey, tahun 2020. Lepas tu tahun 2021 saya buka salon lelaki. Maksudnya salon untuk lelaki je. Lelaki yang buat. Lepas tu ada servis cuci rambut semua lelaki. Lepas tu tahun 2022 saya buka lagi cawangan dekat Bandar Perdak, Bukit Mengkajang. Okey. Sebelum saya nak cerita lagi pasal rambut, boleh tak saya nak kenal dulu? Boleh? Boleh? Okey, saya nak kenal dulu daripada lelaki lah. Ya. Berdiri, kenalkan nama, asal daripada mana, kenapa nak belajar macam belajar pasal gunting rambut ke? Boleh tak tuan? Saya persilakan tuan. Diri kan nak duduk? Lah. Masa berapa minit bagi seorang? Tak apa. Dia mungkin tahu itu bagi semua. Ini yang tadi. Daripada Penang. Ya. So hari ini alhamdulillah kita dapat kumpul kat sini. Main daripada Penang. Saya daripada Kedah dan Perak. Dan dia ada 2 tempat duduk. Kan? Ada daripada Kelantan, Terengganu, daripada Johor. So yang pertama tu tanya juga sebab kita sampai kat sini hari ni. Untuk sama-sama kita korek ilmu dekat. Oh, pernah kat sini sendiri lah. Saya baik dia ingat. Okey, saya Cik Muhammad Amir. Berasal daripada Bali kita. Tapi sekarang letak di Perak, di Pulau Perak. Mari
susu ni apa sebab saya tak ada objektif mana. Bila sampai sini baru saya tak tahu tengok selebut dia nak sebab saya tak ada rancangan untuk nak buka kedai ke apa, just untuk dapatkan ilmu permainan untuk kita guna sendiri lah. Masuk ke tu. Tak mungkin pada kalangan ni ada ni dia orang dari dah ada kedai ke apa, tak tahu. Just saya nak bagi untuk dapatkan ilmu. Terima kasih tuan. Belajar. Assalamualaikum. Saya Mahfuzah Radin. Saya minat saya ni memang bertanam daripada kecil. Sebab masa sekolah rendah saya tolong-tolong kat kedai Cina. Bukan speed dah apa ke kan, kertas tu. Jadi minat tu dah lama lah. Tapi kata orang tu masa zaman dulu Melayu pun dah buka kedai kan, masa tahun 60-an. Saya lahir tahun 54. Umur saya sekarang 69 tahun. Tapi minat saya tu tak ada. Okey. Oleh kerana dulu saya kerja sebagai penyela jurugawat pendidikan. So lainlah bidangnya daripada yang apa yang saya nak. Tapi semangat tu tidak seperti budak. Pendahlah ganduk, gunting apa sendirilah. Kadang cucu saya sikit lah. Jadi oleh kerana saya dah pencet, jadi saya memang berazam, memang ingin nak buat gunting rambut tu. Bukan kata orang sekarang dah pencet, kata orang rezeki dah ada lah pencet. Tapi disebabkan itu hari saya pernah datang sini, khusus yang pasal pertama, jadi membuatkan saya lebih berminat lagi. Sebab saya sendiri balik pada itu saya telah dapat sebuah bangunan kedai di masjid, sebab saya jemaah masjid. Jadi ketua masjid inilah bagian helwah. Jadi pihak masjid membenarkan saya satu kedai lah. So menyebabkan saya sebagai wakil untuk saya punya muslimah untuk buka kedai muslimah di masjid. Dan saya dah adalah peralatan lebih saya modal dalam 4,000. So saya mulakan dengan kawan saya seorang daripadanya memang dah inilah kedai rambut. So dia membantu saya. Jadi saya pernah buat promosi panggil barber buat gunting rambut. Saya punya jemaah masjid dalam ramai lah. So saya sebagai orang akan tujuan saya ialah untuk membuka kedai muslimah, untuk lagi satu untuk membuat amal untuk contoh anak yatim, orang tua, keluarga emas, untuk asnaf dan juga muslimah yang datang ke masjid. Dan duit tu yang mana yang anak-anak tu semua kita free lah amal. Dan yang mana muslimah dinding saya yang kecil ni, insyaAllah saya buat tabung. Duit tabung tu kami akan untuk infak-infakkan. Itulah tujuan saya. Jadi saya memang berhasrat untuk nak belajar. Okay, terima kasih banyak. Bakar rambut, satu kepala ada kira-kira 100 helai rambut. Betul? 100,000 helai rambut. Kitaran hayat dia antara 3 hingga 7 tahun. Maksudnya bukanlah 3 lepas 3 tahun rambut kita terus lurus ke, tak. Maksudnya yang bahagian bawah tu dia tak okey dah, tak sihat. Sebabnya kita kena trim juga rambut kita. Kita tak boleh simpan 3 hingga 7 tahun rambut kita. Kita kena buang juga rambut yang ujung-ujung tu dalam lingkungan 3-6 bulan. Kalau kita jenis yang rambut lambat panjang 6 bulan pun boleh. Kalau yang jenis cepat 3 bulan, buang sikit je. Dia tak boleh simpan. Kadang-kadang ada setengah orang 5 tahun baru gunting. Lagi tak lah kan. Misalnya sebulan 2 dah potong. Betul? Dia minggu. Kalau perempuan dia selalu potong setahun ke 2 tahun. Setelah ada juga customer saya 5 tahun untuk potong. Tak elok. Sebabnya rambut akan jadi gugur lah. Sebab kitaran tadi tu 3 hingga 7 tahun itu sangat lama. Lepas tu fakta rambut setiap hari minyak akan dirembeskan untuk melindungi rambut. Maksudnya kulit kepala kita ni menghasilkan minyak. So kadang-kadang kita akan rasa kita tak letak minyak pun tapi rambut kita berminyak. Kan? Ada tak yang pernah
bulan, ada yang 2 cm, ada yang tak sampai 1 cm pun. Kan? Macam lambat sangat kan. So tapi selalunya rambut akan tumbuh lah, tak adalah tak tunggu dalam setahun tu kan. Semua akan tumbuh. Okey, struktur rambut dia dekat dalam, nama dia medulla, macam akar rambut. Medulla ni akar rambut dia dekat dalam. Lepas tu kalau cortex ni dia dalam batang. Lepas tu kalau cortical luaran. Okey, macam kita tanam pokok, dekat bawah tu akar, batang, dalam dia tu batang, luaran tu cuticle. So sebab kita sebab apa kita kena tahu struktur rambut ni? Sebabnya bila kita nak ribbon, nak colour, kan? Nak keriting semua tu, nak inai, kita kena tahu benda ni. Sebab setengah produk dia tak ada tulis halal. Betul? Macam ni kita nak tahu dia tak tulis halal. Tapi kalau kita tahu yang ubat tu dia masuk dalam konteks, maksudnya dia boleh bawa halal. Dia tak boleh dekat cuticle. Sebab tu saya kena bagi tahu juga benda ni. Jarang ada kalau macam produk yang luar negara macam Jepun punya, Korea ni tak ada halal. Tapi dia boleh bawa sembahyang. Macam Shiseido kan, L'Oreal, kebanyakan itu produk yang kita nak buat ribbon itu yang sangat bagus. Betul? Tapi dia tak ada halal. Kan? So, nak bagi tahu sikit, jadi Shiseido buat rebonding tu dia masuk dalam konteks sebab apa dia saya boleh cakap dia boleh bawa sembahyang. Sebabnya bila kita buat rebonding tu dia tahan lama, maksudnya dia ubah daripada luar ke dalam. Dalam, kan? Kebanyakan ribbon dia tahan sampai bila-bila, melainkan rambut baru tumbuh akan ikut rambut asal. Betul tak? Abang bagus. Betul? So, awak nak tahu. So, macam itulah nak tahu. Sebab dekat dia punya ubat tu memang tak ada halal tu. Kita lah yang kena tahu. Jadi kalau macam kita rasa was-was, kita boleh tengok, tanya ustaz ke apa kan. Masuk Google search. Tapi nak tahu lebih lanjut dia, macam saya kata tadi, ubat tu dia masuk dalam konteks and dia tahan lama. Tahan lama. So dia ubah daripada dalam lah. Tapi kalau yang dia tak tahan lama, maksudnya dia salut dekat luar nama dia apa? Kan ada dekat situ? Okay. Ada yang tak faham? Faham? Tak faham? Tak apa, tanya tak? Nanti saya tanya soalan dia. Tanya soalan lagi? Apa tanya je? Lindungi rambut struktur konteks tadi. Okey? Epidermis rambut, jika epidermis rambut rosak, rambut akan hilang kilauan. Jadi hilang kilauan tu. Dia rosak, pusat, nanti dia bercabang, kan? Sebab tak sihat. Okey, kita pergi ke asas gunting rambut. Kalau kita nak gunting rambut, selalu kita kena ada gunting. Awak guna mesin je, gunting dulu tak? Perlu juga kan? Ada lagi guna mesin je kan? Tuan, gunting juga kan? Okay, so kita kalau nak gunting rambut, kita kena ada gunting. Okey. Saya bagi 5 je. Boleh tak satu meja 4 orang nanti share? Boleh? Okay. Saya bagilah satu kat sini, satu kat sini, satu kat sini. So nanti ada 2 lah. Satu pants, lelaki ada 2 je. Dia macam ramai je. So kena fokus dekat gunting rambut perempuan. So kalau nak gunting rambut bini ke apa isteri kan, adik ke. Okay. Kalau kita potong rambut yang perempuan tu, tapi kepala lelaki style perempuan. Boleh? Boleh kan? Dekat sini tak ada rambut macam. Ya, ada yang rambut panjang. Memang kebanyakan
baba, dia tahulah hair dryer tu apa. Gaya. Puan-puan tahu kan hair dryer juga dia kan? Hair dryer. Lepas tu kita ada yang ni, saya yang kecil tu sebab saya lebih kepada perempuan. Okay, lelaki selalu guna yang besar kan? Okay, lepas tu kita ada troli rambut. So kalau kita nak buka salon, kita kena ada semua tadi. Kena semua ni tadi kena ada. Benda yang wajib. Lepas tu kita ada baju gunting rambut. So tapi saya tak bawa baju gunting rambut, tapi saya bagi dekat peserta yang menang nanti dia baju gunting rambut. Kat sini. Lepas tu kita ada spray air. Sini. Okay. So kita kena ada semua ni. Sebelum kita mulakan gunting rambut, kan? Ada soalan tak pasal peralatan tadi? Kalau ada yang tak faham yang ni untuk apa, yang ni untuk apa? Kalau gunting tak cukup, kita tak buat ada. Gunting orang mana pergi pula ni. Tak boleh gunting pula? Pakai yang lain boleh? Pisau ke? Apa rakok ke? Apa ke? Boleh. Okey. Kena ada gunting. Gunting pun gunting untuk gunting rambut lah. Gunting ikan gigi tu tak boleh. Tapi tajam. Tapi dia lain macam gunting kain pun. Kalau untuk kain tajam, untuk rambut tajam. Special rambut. Rambut untuk rambut. Ya. Memang gunting tu rambut. So maksudnya tuan kalau nak buka kedai sendiri ataupun pergi rumah ke rumah, kena ada benda ni. Wajib. Okey? Ya? Dia ada bahagian kepala di mana section elemen penggayaan rambut, cara pegang gunting dan sikat, lepas tu jenis bentuk muka. Laki tak tahu gunting rambut untuk jenis muka. Perempuan. So kadang-kadang customer dia akan tanya kita, dia tak kadang dia tak tunjuk pun nak gunting apa. Awak rasa saya sesuai gunting macam mana? Kan sebab tu kita kena tahu. Okey? Okey, cara menegak di mana teknik ini digunakan supaya rambut nampak panjang dan mengurangkan tekstur rambut yang tebal. Macam menegak macam ni. Pegang gunting tu cara macam ni. Selalu kita gunakan untuk kurangkan rambut yang tebal jadi nipis macam nak buat layer macam tu. Kalau melintang macam ni, dia macam nak tunjuk tekstur rambut tebal. Tuan dah penting ke? Okay, so dia menegak macam ni, melintang macam ni. Selalunya melintang ni kita gunakan dengan kaedah untuk macam nak potong straight cut. Orang rambut nipis kebanyakan dia orang potong straight cut sebab nak bagi nampak. Menegak nipis. Melintang? Ya. Tebal. Okey. Tebal, okey. So kalau kita guna cara menegak tadi, kita akan kurangkan tekstur rambut yang tebal tadi. So selalunya orang akan gunakan ini untuk buat layer cut. Yang ni dia melintang straight cut. Nak bagi rambut nipis jadi nampak tebal. Okey, sebelum kita nak gunting rambut, kita akan lalui fasa buat shade tadi. Macam gambar ni, buat shade. 4 bahagian. 4 bahagian. Akan ada garisan menegak, akan ada garisan melintang. Okey. Cara tarik dia, garisan menegak tu kita akan tarik pada kepala hadapan ni sampai ke leher. Lepas yang ni pula daripada kiri ke kanan dekat tepi telinga. Okey. Faham ke tak? Senang je. Baru section kan, belum gunting lagi. Okey. Sikat rambut menggunakan sikat ekor. Boleh sikat ekor, boleh. Kalau rasa tak nak banyak sangat kita punya tools nak guna, yang ni pun boleh juga guna. Ni kan sikat gunting. Kalau sikat ekor pun boleh pakai. Tapi kalau tanya saya nak memudahkan, nak senang, yang ni pun cukup. Okey. Lepas tu buat satu bahagian daripada tengah rambut ke tengah kedua telinga tadi. Untuk bahagian yang kedua kan? Betul? Puan faham? Okay.
Tengok macam tak ada stamina macam tu. Ada. So kita nak semua orang pegang buka je. Ni ada 2. Kita share guna. Buka. So kita nak ajak macam mati boleh. Anak ni tak tutup dulu dia ni. Tutup dulu pasti. Okey, buka. Kalau boleh luas lagi tak apa. Okey, sampai tutup. Jatuh. Lagi, kuat lagi. 5 minit, 5 minit. Mami, yang ni Yang bawah je. Ini kan ni. Jangan pernah terlihat kakak juga lah. Okey. Lepas tu nak simpan dia macam mana? Kalau kita nak perasan tak kalau orang nak gunting rambut dia bukan senantiasa tangan macam ni, dia nak simpan dekat bawah sekali. Macam mana nak simpan? So, yang ni okey, tengok kan? Dari fikir di sini tentu yang bawah tu. Boleh? Tak. Square tadi dah ada dah kat atas dia square. Kan? Tuan, ni apa tadi saya kata? Mana yang tu? Itu square. Okey, yang ni? Triangle. Yang ni? Diamond. Conteng dia nanti nak bawa balik je benda ni. Ni diamond. Yang cikgu punya kat mana? Cikgu. Round. Selalunya orang gemuk dia akan jadi oblong, dia akan jadi square sebab pipinya besar. Kan? Okey? Ini apa? S. Lagi? Angle. Lagi? Okay, Reza. Kalau kita nak mula fashion gunting rambut, kita kena tahu asam dia. Di mana asam ni, yang area ni dia ada A-line, B-line, C-line tak? Ada. Ha? C-line tak ada? Horseshoe parting. Okey. Lagi? Crown. Lagi? Lagi? Triangle. Okey. Habis dah untuk area? Okey, sekarang kita pergi dekat section. Section ni dia ada 3D and 2D. Horizontal, 2D,
horizontal 3D. Dia start agak sedikit pening. Tuan-tuan, okey lagi? Diagonal 2D. Diagonal 3D. Lepas tu apa lagi ada? Vertical. And vertical. Sectioning 3D. Lagi? Ada? Habis dah. So kita pergi dekat angle. Okey. Angle? Kosong. Lagi? 22.5. 45. 90. Habis. Sampai 90 je kan? Lepas tu movement. Sampai bila? Okey. Boleh kita terus pergi gunting rambut ke nak penjelasan? Penjelasan. Penjelasan asal. Okey. So penjelasan asal. Kan? Betul? Lepas tu yang daripada atas ni ke kanan telinga dengan kiri telinga? Line. Pandai pun. So yang ni hasil batin ni di mana kita punya kening ni. Ni kening ni macam ni. Tarik sampai belakang. Ha. Yang tu nama dia hasil batin. So daripada mana tadi? Depan? Kening. Kening mana? Ni sekolah kening. Sampai belakang. Hujung ni, hujung. Ha. Hujung kening. Tu buat dia tu tu. Patung. Boleh. Tarik dia. Okey, ni. Kat tu rambut dia tu panjang. Dekat kata. Kat mandi lagi. Lawa. Dia tetapkan rambut tadi. Okey, okey. Aduh. Kamu kata kat aluminium ke? Hussein. Kat rambut. Bukan tak. Ni. Kau nak apa Hussein? Itu bukan. Ada rambut. Macam tu. Kamu kan? Sing. Hussein. Bukan rambut. Kesian dia. Okey. Kita dulu puan dengan dia. Macam ni lah. Bisa. Nampak? Pakai botol. Belum lagi. Si baru nak tunjuk. Okey macam ni. Yang ni nama dia tadi apa? Oshupati. Kan? Okey, parti. So, kita pergi dekat yang seterusnya, ground area. Ground area tu pun dia ambil kening juga, tapi yang
kita dah macam tu. Ya. Ini wujud. Tengah bening. Tengah. Tengah tu. Jangan, tengok jangan tengah tu kan. Itu depan. Tu. Okay tuan. So yang ni dia dekat Sebelah kamera. area. So di mana ni? Okay, kat situ sampai pusaran. Kalau pusaran belakang taklah, pusaran selalu dekat atas je kan. Kalau customer tu datang, pusaran dia kat belakang, tak boleh letak di belakang. Kalau pusaran kat depan, tak boleh. Pergi dekat, betul? Dekat. So yang ni, nama dia? Okey, setakat ni faham ke? Semua? Okey. Lepas tu next ni, kau tak ni kat mana? Kita punya kepala ni kan, dia kalau perasan tengkorak kepala ni dia sampai dekat sini je. Dekat sini. Sebawah daripada tengkorak tu adalah okey. Okey, lepas tu lagi triangle area. Triangle area ni selalunya kalau kita gunakan untuk gunting rambut depan perempuan je lah. Kita tak ada yang bentuk curtain bank lah, bentuk macam Nora tu lah kan. So kita akan gunakan konsep area triangle. Faham puan? Triangle macam ni puan. Nampak? Kadang ada setengah dia kata dia nak rambut depan tu nipis. So kita buat triangle juga tapi nipis je. Jangan kalau nak macam jenis yang rambut depan nak banyak, so kita ambil ke dalam lagi lah. Kalau macam nak sikit, so kita ambil ke depan sikit. Macam tu. 2D and 3D. Itulah sebelum saya bagi tahu nak tanya dulu boleh? Itulah tengok daripada gambar tadi. Beza dia apa? Maksud saya tuan untuk dah faham yang tu kan, nanti saya tunjuk bentuk. Yang mana dia bentuk? 3D. 2D tak? 2D besar. Okay, itu nak dekat kan? Ada siapa tahu? Ini? Okey, horizontal 2D dengan 3D ni beza dia. Kalau 2D nampak tak? Dia straight je macam tu. Kalau 3D dia ikut bentuk kepala. Buka saya 3D. Dia nampak dekat sini dia tak straight tau, dia bentuk kepala. Kan? Dia ikut bentuk kepala. Dia tak straight itu dia. Faham kan? Kau nak saya tunjuk juga. Kita tengok nampak dah garisan. Nampak dah bila? Garisan je. Okey? So, lepas tu kita pergi dekat diagonal 2D. So kalau 2D dia akan tajam. Kalau 3D yang ni apa? Ini?
horizontal macam tu dengan macam ni sikit untuk bentuk kepala. Kalau vertikal dia macam ni, untuk yang straight macam ni apa? 2D ke 3D? 2D, okey, pandai pun. Okey, kalau 3D, benda ni kita nak, benda ni tujuan dia, kita nak gunting rambut. Nanti memang kena ada benda ni lah. Oh, dia akan bentuk tu sama macam mana yang kita nak. Okey, setakat ni section ini sahaja. Lepas tu kita pergi dekat angle boleh? Ke laju sangat? Oh, ada kata step 5. Pening apa pening. Ya, tak apa, boleh tanya. Ya. Cara garisan nak potong. Garisan. Kita buat garisan. Minta. Sebab dia nak straight cut. Minta. Dan kalau dia straight cut, dia tak ada angle, tak ada yang layer. So mesti zero lah. Tarikan ke bawah kosong. So okay. Lepas tu kita ni tak boleh gerak sebab kalau kita bergerak, jadi potongan tu dia tak senyap ke apa. Kita stay kat situ. Betul. Terima kasih Puan. So, boleh saya akan tunjuk bagaimana nak buat ni. So, tangan ni dia kena masuk daripada atas tau. Atas. Ambil bahagian ni dulu tengah. Okey, bahagian atas. Jalan. Macam mana kita nak potong sampai mana yang customer request. So, misalkan customer request sampai situ. So, simpan sikat. Gunting. Straight. Straight macam ni. Saya tak nak tunjuk. Nanti korang nak Tak apa tunjuk je. Ni tak yang penting. Okey, macam ni Okey, straight ni tu. Yang ni tak boleh longgar. Kena kejap. Okey. Kena kunci betul ni. Tak boleh gerak. Dah masuk. Ambil bahagian yang ni tadi kiranya Sebelah. guideline ni. Maksudnya yang first ni kita dah buat guideline. So kita ambil guideline ni untuk dibawakan contoh ke belah kiri. Movement dia adalah setempat. So setempat dia macam tu. So misalkan guideline dia terjadi potong motion tu kat sini. Simpan sikat. Gunting lagi. Lepas tu belah sini pula ambil guideline tengah tadi. Bawa ke sini. Simpan. Tak nak sikat dengan gunting letak merata tau. Sini. Kita gunting. Okay. Tak nak gerak kau tengok saya. Tak boleh buat macam ni tau. Bila buat macam ni, so efek akan ada rambut yang banyak pendek. Okay. Dah siap yang ni. Lepas tu kita buat apa lagi? Kita tak payah nak buat yang ni dah. Kita terus yang kita tak payah buat yang ni. Kita terus buat yang ni. Buka lagi. Kejap. Sekarang dah potong lah. Ada lagi patah balik. Kita kan habiskan rambut ni dengan cara section dia lah. Angle tak, area tak payah. Okay. So, ambil ni. Ambil lagi sikit. Sampai habis. Kalau untuk section, dia kena guna sikat yang salah air. Ni semua salah air. Sama je. Senang botak. Dia bagi sama je. Oh, gerak yang tu. Kita boleh tarik. Tahu.
pusing yang bawah. Macam tu. Tapi ni kena pegang. Okey, saya buat yang ni, Tuan buat itu, pegang. Tuan pegang ni. Saya pegang ni. Okey, Tuan pegang ni, yang ni tangan masuk. Ni. Yang ni tak payah buat macam tu. Tuan letak kat tepi ni. Okey. Pegang. Dari Yang ni tuan pegang. tu, dari ni senang. Masuk. Pusing. Dekat jari ni. Kalau tuan buat yang ni. Jadi tengoklah. Okey, masuk. Pusing. Yang ni kena pegang. Pusing. Okey, pusing. Satu. Tarik dulu. Jangan pusing terus. Tarik. Naik atas. Pusing. Tarik dulu. Nampak tak saya tarik? Jadi dia tak tak. Okey. Tarik dulu. Lepas tu letak. Boleh? Tu siap comel. Okey, dah tu comel. Comel lah tu. Tu kait dah bawah. Simpan. Lepas tu yang ni pula. Buang. Yang ni pula. Buang. Tapi saya tak nak potong lah. Nanti. Ni tak payah potong. Potong. Tadi saya potong. Tapi kena bincang lah. V. Kumpulan Puan ni. V ni. Tapi yang last tak boleh buat pilihan lah tuan. U. Okay? Yes. Ada 5 kumpulan kan? Ada 5 kumpulan. Okay, hari ni kita belajar U card and V card. Cara dia senang je. Okay, untuk V card, asam dia Asam pedas. Tak berlugu. A, S, Semua buat tu lah, possession tu. ya, betul. Semua curtain. Kalau yang boy cat tak. Yang lakinya. So buat. Kalau seanak Vertical 2D. 2D dengan 3D. 3D. Tadi dah terbalik dah. V cut tu D. 2D. okay. Pada tu So macam ni. Kita nipiskan dia straight macam ni. So bentuk yang layer tu dia akan straight. Cantik tak? Bawah V. Tak jadi. So maksudnya kita kena nipiskan ikut V tu juga. Faham tak? Kalau straight kita akan nipiskan straight juga. Kalau V, kalau kita nipiskan straight, tiba atas straight. Cantik. Kita kena Ikut. tarik sikat. Tapi. Sudah. Nipiskan tak boleh macam ni. Sebab okey, kalau kita nipiskan macam ni, adakah dia punya result nanti smooth ataupun tangga kalau macam ni? Tak. Sebab dia horizontal, tak boleh. Kita kalau nak nipiskan kita kena menegak. Baru dia semua. Okey, kita cuba bentuk V. Lepas kita buat macam ni. Cincang. Kan? Okey. Terus sini pula ambil V. Ambil. Satu.
ambil yang bawah lagi tau. Yang belum buat je. Ambil. Benar tak? Lagi. Ini. Dia antara jangan dengan sampai sini. Maksudnya separuh ataupun 3/4 dia. Kita buat nipiskan. Kenapa tak boleh nipiskan sampai atas? Ada tak yang tahu? Kenapa kita tak boleh? Jadi tangga. Tingkat dia. Di atas ni bawah jadi kembung. Atas jadi mushroom. Jadi mushroom. Jadi macam payung. Besar ke atas. Lepas tu satu lagi di sini terpacok. Memang ramai orang kita minta nipis. So kalau dia minta macam tu, kena bagi tahu yang itu tak bagus. So nanti dia boleh jadikan rambut kita terpacak ataupun mushroom. Kan? So kat atas ni besar, itu kat sini nipis. So dia kena nipiskan separuh daripada rambut ni ataupun 3/4. Okay? Boleh sekali. Lagi sekali. Nampak semua? Okey. So nampak semua sama macam tadi ke tak ada nampak beza? Ada beza. Okey, yang depan ni pula ada siapa-siapa nak tolong saya tak? Nak cuba untuk nipiskan. Sekarang ni dia nampak macam ni tau, macam kembung sangat kat depan. So kita kena tunjuk macam mana nak bagi dia smooth. Okey, saya tunjuk satu. Ikut dia punya bentuk. Okay, dia punya bentuk. 1, 2. Sudah buat semua. Nak tengok dia punya tu, tak tahu apa baik. Spray. Boleh? Boleh. Dan kita pakai pomade, lepas tu sembahyang saya. Tak tengok halal tak? Ada yang basuh. Tengok ada betul. Tengok brand dia dah halal kan? Yang halal. Tak, dia macam ni. Dia punya sugar mudah je. Barang yang kita nak pakai tu, tengok dulu. Boleh pakai tak boleh pakai? Masuk boleh pakai tak boleh pakai ni. Kita nak buat sembahyang minyak wangi contoh ada. Pomade ke apa. Hak boleh buat sembahyang, kalau tak mau boleh pakai. Hak ni mandi dulu. Basuh dulu. Nak mandi kan nak senang. Kita nak level, better kita pakai, kita boleh sembahyang pengenalan. So nak pakai, kita kena tentukan barang tu. Soalan? Ada yang pakai lah. Saya Nak pakai berapa kali shampoo? shampoo tu yang apa ni? Loh, tadi dia cakap kena sagi. Sagi 2 kali. 2 kali sagi. First kita cuci garu-garu masak, lepas tu buang buih. Buat lagi sekali. Kalau kat salon dia tanya, cuci rambut yang bagus dekat salon berapa kali? Step 2. Cuci tu garu ni. Kalau sebenarnya tak boleh dia antara kuku dengan kulit. Tapi ada customer dia suka guna kuku, so kita ikut dia. Pokok kita nak berdebat dengan orang. Ikut dia mana dia suka. Dia tak macam mana Buat lah. Kalau tak sesuai dengan musuh dia, kita dah tahu. Buat je. Bayar ni. Janji sebelum balik lagi singgah meja depan. Bayar. Bayar. Center. Anda macam mana bukan debat? Balik lagi bayar je. Okey. So 2 kali. Jadi awak kan cubalah. Bukanlah saya nak mengaku. Okey. Mesti perempuan
suka nak belajar boycott ala-ala Korea. Ya. Betul? Kan? Nak buat boycott ala-ala Korea. Yang lelaki mesti nak buat boycott ala-ala apa namanya? Yang kapal. So yang ni kita nak kena buat kumpulan juga. Kumpulan tu ada lelaki ada perempuan. Saya tak mau tahu, saya nak orang kena discuss lah kalau nak gunting boycott ala-ala Korea ataupun ala-ala Tuan Amir. Tapi kena bincang sama-sama antara Dua yang tadi apa? Kita pun nak lain. Boleh ke lain? Sebab nanti hadiah tu ikut grup. Biarlah stay group lah. Kita ikut orang lah. Oh, ikut orang. Ikut orang. So tak apa. Orang. Sebab bagi saya lah, bagi saya kena lain grup sebab saya Kalau pecah lain grup untuk lelaki, bagi lelaki. Lelaki je. Lelaki untuk pecah lelaki, perempuan pecah perempuan. Pecah yang Korea. Yang kami ni lelaki grup komando biasa. Kamu dapat senang betul. Okay? Okay, so nanti lepas rehat dah kena tahu kumpulan grup A, B, C, D, E ni. So sekarang kita masuk dekat boycott dulu. Okay, untuk kumpulan Korea, boycott Korea dia akan ada macam ni. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Susah. Tapi saya nak semua yang perempuan nak ala Korea satu je boleh pilih. Tak ada semua. Pilih yang ujung. Kau kena pilih salah satu je. Tak boleh semua passion tu. Sebab takkan kita masa kita lagi habis. Tapi dia kata jangan guntingnya asam juga kan? Asam juga. Kalau saya suggest yang ni. Merah. Ataupun yang ni aku yang ujung. Nombor 2 antara nombor 1 dengan nombor 2. Kalau nombor 1 awak semua yang perempuan akan gunakan mesin. Saya belajar lah macam mana nak gunting guna mesin. Kalau yang nombor 2 langsung tak guna mesin. Guna gunting. Nak guna mesin. Semerah. Laki-laki macam tuan. Macam mana kamu kan? Dalam ni dia tak ada. Sebab saya ingat laki sikit. So hari ni 19 kalau macam banyak. So saya tak ada gambar kat sini. Boleh tak yang lain tunjuk nak gambar macam mana untuk potongan gaya lelaki satu je? Dia gambar kemal dengan pinnya dia mau gambar semat, rambut semat, rambut macam ni ke. Dia gambar ni. Tak mau itu gambar macam palu ayam. Macam tu rambut dia semat gambar. Betul benar rambut dia. Rambut orang kata apa? Tapi sebenarnya yang sana tu pun dia semat juga tapi dia dah panjang. Macam saya style senang. Senang sangat, nak buatnya senang sangat. Macam depan ni lah. Tapi nanti tak pernah terai suruh dia buat kan? Supaya dia orang pun nampak. Yalah. Kita ambil yang susah sikit macam rambut macam ni kan. Tepi ni, sikit, lepas tu nampak bentuk. Itu yang macam ni senang pun, nombor 1 juga. Dekat depan sikit settle. So yang untuk kumpulan ni memang kita tak boleh nak buat kepala kata. Minta maaf, memang tak boleh. So memang kepala orang sebenar. Apa nak depan rambut? Ni. Sebab yang ni kalau tak cantik. Aku komando pendek macam ni. Aku buat aku. Sebab rambut dia ni kan fake. So dia akan terpacak macam tu. So siapa kita nak jadi kawan? Rasa yang sana tu. Panjang aku pendek tu. Dia ni. Saya kena mana kena rambut. Dua ni. Okay? Okey. Wah tu lagi siapa nak buat awak? Tak, saya buatnya. Okey. Dia buat saya. Dia buat rambut saya buat rambut dia. Mana boleh dia semua tak boleh. Dia kena rotate. Kalau rotate, sekejap. 2, 4, 6, 8. Cantik. Hang seorang ni. Ni dah jadi 4 grup. Hang dia rambut dia, dia buat hang. Hang dia rambut dia buat hang. Kalau dia tak gunting, dia tak mau gunting, itu dia punya tip lah dua. Dia punya pair dah. Dia punya pair. Kalau dia tak mau gunting, tak mau gunting, apa dia buat dia? Susah sikit dia. Siapa yang berani gunting? Saya dah berani gunting rambut dia. Dia nak gunting buat. Ini dia buat forward.
Sebab cikgu tak faham perbezaan Korea dengan Malaya. Korea, dia macam yang gambar. Malaya ni, dia punya fashion yang macam tu. Yang kat sana dengan tuan ni. Oh. So maksudnya dalam ni tak ada. Oh, tak ada. So dia orang kena Fikirkan apa yang Itu semua tu Melayu. Oh, hai. lelaki pun ada nak buat Oh, isi tu Melayu. pembagian. Sebab Okey, isi. rambut keras. Si. Siapa lagi nak isi? Melainkan awak. Ataupun tuan yang ada pakai cap. Jom. Semua habis. Rambut Melayu, air Melayu. Nah, ada ni mana ya? Kena. Sampai. Pan, yang dekat buku ni bukan Yang tu kena buat sini. Awak memanglah mungkin nak belajar tu tak ada asam. Jadi macam Logik dia lah. Area tu buat apa macam kita tadi. Tarik yang ni dia bagi kita senang. Terus buat boleh tahu dah lepas yang asam. Tak payah nak bincang apa nak buat dulu apa tak. Sebab kepala dia ni adalah model kita. Itu buat ada 0, 22.5, 45. Tak kisahlah waktu Malaysia apa pun. Situ kosong lepas ada keluar. 590. Cara kedudukan mesin ni jangan guna sekat rekod. Bukan spek. Bukan spek. Bukan spek. Tengok dia buat. So mesin ni dia tak boleh ikut bentuk kepala dia macam ni tau, melainkan botak. Kalau kita nak fashion macam yang ni ke yang ni, kedudukan mesin ni dia kena macam tu. Naik. Kalau ada tapak ni ikut tapak ni lah. Betul. Ikut tapak kan. Okey, yang ni main tunjuk. Dia ikut tapak ni. So ikut tapak. Ikut tapak. Awak tegak je. Kena buat apa? Kena pegang. Ikut tapak. Okey. Nampak? Ikut tapak je. Dia tak boleh macam tapak ni. Tengok sini. Ni. Tapi kalau nak potong botak, memang akan ikut bentuk kepala dia. Ikut kepala dia. Okey? Okey. So faham untuk kedudukan mesin? Repair lah sikit panjang tu. Lagi sakit. Betul buat apa dia? Saya buat apa? Nombor 1, nombor 2. Tengah projek ni. Buat lagi. Okey. Yang kita akan mula daripada yang saya kata tadi, tengkorak. Betul. Tengkorak kepala sini. So mulakan daripada tapak 2. Awak kena duduk sini lah juga sebab ada jangan lari. Okey, guna buka. Awak buat geram betul. tak guna mesin. Kedudukan tangan. Macam mana nak berjalan? Pakailah tapak. Senang sikit. Pakai tapak. Kesian kat dia. Lagi yang bubuh-bubuh tu. Jalan mesin tu kalau pakai tapak tak makan sebab tak sampai. Tunjuk. Okey. Okey. Bukan daripada bawah ah? Tak. Macam saya kata tadi lah. Tak, daripada bawah tu weh. Bukan. Tengok daripada tu kat atas bukan tengok. Ke sini. Ada tengkorak. Yang ni kita memang tak. Kalau saya kata kalau tukang gunting rambut tu dia mula daripada sini, yang tu yang masalah. Dia akan siap dalam sejam lebih. Dia kena terus start kat tengah-tengah. Bukan tengah, dia tengkorak kepala ni. Pelipis. Tengkorak ni. Ni. Tu. Okey, nombor 2. Cepat. Keliling. 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 Memang kalau rambut ni memang awak kena keliling tau sebab fashion tu dia Mobile kena bergerak. Buat pendek kalau bawah memang tak boleh keliling lah. Habislah botak yang belakang lah.